Siti. Ya. Awak kemah saya selalu masuk air? Kemah awak selalu masuk air. Awak dah ada flashlight ke belum? Belum. Kalau belum lagi, jom Wani nak tunjuk dengan kita orang punya flashlight tau. Siapa yang dekat sini kemah dia masih lagi masuk air macam abang tadi tu, korang wajib pakai flashlight tau. Siapa yang belum lagi ada flashlight, boleh beli daripada Utan King. Sebab apa? Utan King ada keluarkan 5 jenis saiz flashlight yang kita ada. Saiz yang paling kecil kita ada 200 x 150. Saiz yang kedua 200 x 190, yang ketiga 300 x 300, yang keempat 300 x 450, dan saiz yang paling besar kalau korang nak tahu adalah 300 x 500 tau. Okey, kalau korang tanya pula, untuk warna kita ada dua versi warna, ada untuk warna hitam dan warna kaki tau. Jangan risau juga, untuk kita orang punya flashlight dia 100% waterproof tau. Jangan risau juga, untuk flashlight kita untuk bahagian dalam dia ada silver coating, so tak adalah korang panas sangat. Ada free gift tak? Kalau untuk free gift, jangan risau tau. Utan King ada bagi dekat korang dengan kita orang punya free gift tau. Kita bagi segulung tali dan panjang. So, siapa yang dekat sini ada masalah kemah masuk air ke, apa ke, korang boleh pakai dengan kita punya flashlight tau. So, yang mana nak dapatkan, korang boleh dapatkan sekarang dekat beg kuning, dan jangan lupa korang boleh tekan button follow tau. Bye!